Hai, Assalamualaikum. Jadi bersama saya Akademi Encik Daniel. Jadi hari ini saya nak buat tutorial bagaimana kita nak buat dashboard laporan semakan prestasi PBD. Ini adalah contoh dashboard yang saya telah gunakan dan telah apply di dunia reality dan telah tunjuk kepada ibu bapa dan respon sangat memuaskan. Okey. Kat sini kita dapat masukkan IC murid, okey. Jadi kat sini ada tunjukkan jumlah murid dalam kelas. Bila masukkan IC, saya tak boleh letak di sini sebab data sulit. Nama akan keluar dan kelas. Jadi akan tunjukkan keseluruhan TP setiap subjek, usaha murid dan penambahbaikan khusus. Kita boleh type siap-siap untuk murid berkenaan. Jadi sangat mudah bila sesi dialog prestasi bersama ibu bapa. Dan seterusnya kita ada info secara umum, setiap subjek secara panduan umum. Dekat sini ada tunjukkan secara carta setiap subjek punya TP. Okey. Dan sini ada purata PBD bagi murid. Okey. Dan kat sini ada skill chart. Okey. Nah, dan sini ada visual lah, selamat datang ke nama kelas. Okey, bagaimana kita nak buat semua ni? Bermula daripada basic dahulu. Jadi untuk episod pertama ini, saya nak ajar bagaimana dengan masukkan IC murid dan keluar nama serta kelas. Itu sahaja untuk pembelajaran episod 1. Baik, saya bahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama, anda perlukan Google Sheet. Okey, lihat Google Sheet di sini, iaitu data yang anda perlukan. Okey, senang sahaja. Ini data yang telah anda buat daripada TP-TP yang anda akan collect setiap dua penggal. Penggal pertama dan penggal kedua. Anda akan dapat sebagai guru kelas. Bayangkan saya sebagai guru kelas, anda akan dapat semua data-data TP ni. Okey. Jadi di sini anda akan letakkanlah TP-TP. Okey, kat sini. Mudahnya, tipsnya, jika anda bukan guru kelas, anda juga boleh letakkan subjek yang anda nak ajar sahaja ataupun yang anda ajar sahaja. Contoh, anda ajar BM, Science, Music. Yang lain anda boleh buang. Okey, kat sini letakkan nombor KP. Okey, di sini pastikan KP murid yang sebenar lah. Untuk tutorial saya hanya gunakan dummy sahaja. Okey, dan nama dummy. Pastikan di garisan yang pertama, baris yang pertama sekali, kosongkan. Letak dash, dash, dash dan TP kosong. Ada tujuannya di dashboard nanti. Okey. Dan kat sini anda hanya perlu buatlah usaha dan ni ada purata PBD. Okey, ni hanya add-on sahaja. Tiada kewajipan lah untuk anda letak. Okey. Seterusnya, ini bahagian yang pertama. Okey, boleh screenshot siap-siap apa yang perlu anda buat di laporan semakan ni. Okey. Siapa yang beli template dengan saya akan dapatlah template laporan semakan PBD ni by default. Jadi anda hanya perlu letak info sahaja, tak perlu buat apa-apa. Okey. Okey, seterusnya bahagian yang kedua, anda perlu sign in local studio overview. Okey, di sini, okey, sebagai contoh, jika kali pertama anda tekan, okey, dia akan keluar paparan seperti ini. Anda kena login lah. Ada beberapa maklumat yang ditanya, yang diperlukan. Okey. Okey. Sebagai contoh, mari kita start dengan blank report. Okey, di sini blank report automatically akan keluar data mana yang anda ingin gunakan sebagai laporan. Tekan Google Sheet, pilih mana yang kita dah buat tadi. Okey, dan tekan add. Add to report. Seterusnya ada dua dia bagi. Freeform layout ni dia akan kekal di telefon, di website dan di tablet. Saya pilih responsif sebab dia akan automatically ubah bila buka di tab ataupun komputer. Okey, yang pertama kita tulis dululah sebagai tajuk mudah, laporan semakan PBD. 2025.
Okey. Yang ni saya tak nak, saya tak perlukan ni. Jadi saya delete. Jadi yang pertama, apa kita perlu letak? Add control input box. Keluar nama. Nama kita tak perlukan. Okey. Kita nak ibu bapa search by IC. Letak nombor KP. Okey. Di control field, anda hanya perlu tukarkan di sini kepada nombor KP. Keluar begini. Okey. Seterusnya, kita nak letak nama murid kat sini dan kelas di sini. Macam mana? Add chart dan pilihkan table. Okey. Table ni di bawah. Jadi saya nak letakkan dia di sebelah sini. Lain sikit lah dari template contoh yang saya buat di TikTok. Okey. Baik, dekat sini. Tarik. Okey. Kita nak buat basic dahulu. Yang pertama, kita bukan nak nombor KP. Kita nak nama yang akan keluar. Cari nama di sini. Okey. Tekan nama. Jadi keluarlah semua nama murid. Record count kita buang, kita tak perlukan. Okey, dan kita nak satu lagi iaitu kelas. Jika anda ada banyak kelas, jadi bergunalah kelas ni. Okey. Nama dan kelas, dan yang terakhir bilangan list nombor ni saya tak perlukan. Okey. Saya nak buang dia. Okey, bagaimana? Style, pilih row number antik. Okey, hilang. Dan seterusnya tajuk header, saya tak perlukan header. Hide dia. Okey, sekarang dah cun. Sekarang ni saya tak nak parent, ibu bapa boleh nampak semua nama. Jadi kita drag dia naik satu sahaja nama. Okey, di situ Rogayah binti Ali yang keluar. Okey. Sekarang ni tadi kan kita dah set di Google Sheet nama yang pertama sekali tiada nama, supaya by default dia akan kosong. Jadi di sini kita tekan sorting nama ascending ikut A to Z. So akan keluar null. Okey, null ni tak cantik kan? Okey, kita pilih style. Kita nak dia bukan show null, kita nak dia show dash sahaja. Okey, dash. Sekarang ni kita nak centerkan. Tekan center dimension 1, dimension 2. Okey. Yang ni pun do not show. Dan saya rasa itu sahaja untuk kali ni. Jadi mari kita cuba. Okey. Ni kiranya tak ada warna lah. Okey, tak nampak sangat. Kita letak sedikit border color hitam. Okey, bagi nampak sikit ada shadow. Okey. Kita test dummy IC tadi 1 2 3 4, 5 dan enter. Maka akan keluar Fatimah binti Ah Chong satu emas. Jangan risau kalau tak nampak, kita dragkan sikit ke bawah. Okey, bagi jelas betul-betul. Fatimah binti Ah Chong. Jika tulisan ni kita nak besarkan lagi, kita boleh style dekat sini. Besarkan tulisan 18. Itu tajuk. Okey, kat sini table label 16. Okey, dia akan jadi lebih besar. Okey, tekan view. Okey, dia akan keluar begini. Okey, itu sahaja. Follow and subscribe for episode 2. Terima kasih.